Masih sempat kot noh sebelum Ramadan, insya-Allah. Tuan, seminit berkaitan dengan Palestin ni, cerita sikit. Tak cerita bahasa tak hidup tuan. Sebab ada setiap hari ada perkembangan terkini daripada bumi Palestin. Pertama, semangat orang kita kena ambil. Pertahankan tanah air, apa juga cara sekalipun. Hancur negara tidak hancur tuan semangat cintakan tanah air. So, tengok lepas dah 4 hari kemarin ni, dia dah berlakunya tuan, dipanggil perang dan berhenti perang. Setengah orang kata, tuan, bukan kita berhenti perang. Henti perang. Tuan, pakak balik main, jalan kaki tuan macam-macam lah, tua muda. Hak tua pun semangat tuan. Walaupun nampak dah wajahnya makin uzur, tapi cakap tuan seperti orang muda. Tak pernah tuan rasa luntuk sebagainya, takut ke apa akan mengalah, tidak. Tuan-tuan, itu sepasal. Itu semangat yang kita kena ambil. Siap langkah tuan, negeri boleh ke orang. Kalau cara perang nampak terang-terang. Itu yang lebih sakit tuan, cara dia diam, negeri boleh ke orang. Ini cukup bahaya. Tuan-tuan, dengan cara belian tanah, belian rumah, terkadangnya, tuan, ini cukup berbahaya. Senjata yang tak nampak, tuan, tetapi ia cukup tuan membahayakan negara. Tak apa, itu satu bab. Yang saya sebut juga tuan-tuan sekalian tentang syarat utama Hamas untuk berhenti perang ialah antaranya kena bebaskan bagian-bagian jumlah tawanan Palestin dalam penjara Israel. Kemarin berlaku kali tuan-tuan, pertukaran yang pertama 3 lawan 90 orang. Maknanya Hamas bebaskan 3 tuan tawanan perang Israel, 3 wanita, dan pertukarannya lah sejumlah 90 orang tawanan Palestin dalam penjara Israel. Itu tak apalah tuan. Pasal apa 3 hak ni 90? Itu hak 3 ni semua tentera. Hak 90 tu orang awam je. Nilai dia tak sama. Tu dia panggil negotiate tuan. Kau 3 sama 3 tu sama-sama awam tak apalah. Hak no tentera, hak ni orang awam. Mana boleh kira sama. Tuan, tentera aku lepas dia perang kita balik. Orang awam tu bukan ada aktivitas senjata apa. Nilai tak sama. 3.90. Tak apa tajuk tu. Tapi yang saya nak habak tuan sekalian ialah bila berlakunya antara proses pertukaran pertama tawanan perang. Di mana? Di Saraya Al-Quds. Tuan, di Medan, di tengah Gaza tu. Di tengah-tengah Gaza, medan besar tuan. Bangunan klinik masih tuan cantik, adalah sebuah dua yang agak rosak sedikit. Tapi kawasan tu tuan maknanya Israel tak sampai. Udara pun tak sampai, darat lagi tak sampai. Kawasan tu yang dipilih untuk buat tempat pertukaran tuan orang ketawanan ni. Pakat berimpun penuh. Istimewa kat mana ni? Tuan, yang paling kita kagum ialah tentera Al-Qassam. Bukan sekitar ribuan orang. Yang nampak tu jaga kawasan tuan, buatlah kawalan sebagainya. Tentu ada yang naik kenderaan macam-macam. Dengan kenderaan pun cantik tuan. Depa pun dengan semangat tuan bawa senjata Al-Qassam. Ini tuan nak bagi tahu yang Israel duduk jana kata hancur dah hapuskan apa Hamas perang hapuskan Qassam tuan. Apa bercakap apa ni? Apa cerita kat siapa ni? Tuan, dia tengok tuan tentang Qassam, ya Allah. Ratus orang tuan untuk tujuan proses tukar tawanan tadi. Maka ini strateginya menimbulkan ketakutan pada pihak musuh. Kita memang masuk perang nak bagi hancur tuan, nak bunuh Hamas tu. Kalau boleh, unsur-unsur yang pun tiba-tiba dia keluar hantam berderum. Main mana ni? Yang pada bom tu kena siapa? Orang awam. Yang pada bunuh siapa? Orang awam lah. Tuan, tentera Qassam ni duduk tak mana kita pun tak tahu. Ini strategi mereka lah tuan. Jadi bila jumlah tentera Qassam yang keluar begitu ramai, banyak tuan pengacara politik perang antarabangsa mengatakan inilah kebijaksanaan tuan strategi Hamas yang Israel terpaksa mengaku kalah.
Yang kedua komen kita tuan mudah sahaja. Israel masuk perang, niatnya tuan nak ambil semua Gaza ni, jadikan satu tanah besar Israel. Tuan ingat awal tahun sudah lah. Awal tahun sudah. Tuan, Benjamin Netanyahu ni, tengah mereka panggil Benjamin Setanyahu, ikut sukalah. Netanyahu namanya, Setanyahu tu perangai dia. Dia boleh bentang di PBB, ialah peta baru Israel. Perasan ke tak? Setitik pun tak ada tuan dalam peta tu negara Palestin. Satu kala saja tuan, semua tu adalah Israel. Termasuk Lebanon, selatan Lebanon. Tuan, kesombongannya. Tuan, maknanya dengan nekat, dengan azam untuk ambil Palestin ni, jadikan negara Israel, bukan benda baru. Rancangan tu bertukar ganti dua antara Presiden atau Perdana Menteri Israel sendiri pun. Juga sekutu rapannya Amerika. Tuan, sebut peran saya tuan, Amerika tu adalah rakan, partner, penyokong tegar, pendana utama, pembekas senjata utama kepada Israel untuk perang tuan Palestin. Tuan tengok sisi selama lebih kurang 14 bulan ni, banyak juga kapal, dia panggil apa, pembawa senjata perang ni oleh tuan kapal Amerika ditembak di Teluk Aden, Laut Merah oleh tuan kerajaan Yaman. Tuh maknanya penyokong tegar, penyokong utama, support utama, main supporters untuk perang Israel dengan Palestin adalah Amerika. Tiba-tiba minggu lepas, wakil Amerika pergi ke Qatar, gabung 3 negara termasuk Mesir, bincang berhenti perang. Tuan nak kata apa? Orang masuk silat, masuk gelanggang tomoy, targetnya menang. Targetnya tali pinggang. Kawan tu kat mana aku tak kira, nak hancur ke, nak patah remuk, terpulang. Yang penting aku menang. Kalau kau nak lari, itu bukan baik yang masuk pada awal. Faham lah bandingan dia. Kalau tujuan masuk nak lari, tak payah masuk pada awal. Masuk tu sama ada menang ataupun kalah. Tuan, tiba-tiba tengah perang tu 14 bulan dah, dan 400 hari lebih, Amerika tuan pergi bincang untuk stop perang. Amerika siapa? Kawan, partner tuan Israel dalam perang Palestin ni. Jadi bila Amerika pergi bincang tu, maksud Israel yang pergi bincang lah. Faham? Bila Amerika pergi bincang berhenti perang ni, maknanya Israel lah tu. Sebab sebut Israel ni Amerika, sebut Amerika Israel. Tanya pula pasal apa bincang untuk berhenti perang? Sebab kalah lah. Kalau menang tuan nak berhenti buat apa? Dan niat asal pun nak ambil Palestin, tiba-tiba tak lepas pergi. Tuan, jadi menariknya disebut tuan-tuan sekalian bahawa Hamas tak pernah kalah. Kerana tuan Hamas itu tuan-tuan tak pernah sekalipun angkat bendera putih. Covid tuan-tuan ada angkat bendera putih oh. Covid ke Malaysia tu ingat ke tak? Tak boleh makan ya tuan. Makanan tak sampai rumah, angkat bendera putih. Tu tuan-tuan, Hamas tuan dengan kematian berpuluh ribu, cedera tuan puluh ribu, rumah hancur lebur, tak pernah sekalipun angkat bendera putih. Tapi minta untuk stop perang Amerika dan tuan, ia adalah Israel sendiri. Maknanya Israel kalah. Sebab tu Hamas kata kami menang, Israel kalah. Tuan-tuan, bila berlaku tuan-tuan dah masuk kawasan ini,
wartawan pijak, pergi rata untuk kawasan Gaza ni. Tuan-tuan tengok, Masya Allah, Al Jazeera tuan-tuan tengoklah. Berita yang lebih cepat untuk tentang berkaitan dengan berita Palestin ini. Tuan-tuan, banyak kelengkapan ketenteraan saya yang ditinggal. Kereta kebailnya, buldozernya, bomnya, peluru dia, tuan-tuan sekalian, dan sebagainya. Nah, daripada kutip ni, tuan-tuan, yang tengok tu dia ada kata terbalik pun ada, tuan. Lentang kat belakang pun ada. Tercabut tuan punya reel Panama, tayar rantai dan sebagainya. Tuan bayangkanlah, kalau itu ditinggalkan di Palestin, apakah jadi benda tuan? Jadi senjata boleh tuan-tuan, besi tu kan boleh macam ketimah, dia pil lepok tuan-tuan, dia bersenjata balik. Nampak senjata sendiri dia apa tuan-tuan? Ni kehebatan lah. Masya Allah. Tuan-tuan, jadi cerita yang kedua saya masukkan, bahawa Israel memang kalah. Tuan-tuan, kematian diisytiharkan takat baru ni hanya 900 tentera Israel yang terbunuh. Seorang pengacara politik antara bangsa kata, kalau Israel sebut 900, kena kali 10. Dia habaq mati 900 tentera dia, kena kali 10. Ada orang kata, biar betul Ustaz, Israel tak betul lama dah. Dah apa, dia ada tipu kita beradab. Dia habaq 900 kena kali 10, kawan ni kata. Awak kau 900 yang mati, dia takkan berhenti perang. Nah, tuan-tuan, jadi kena kali dengan 10. Hak yang tuan-tuan jadi tekanan, depres tuan, 30,000 yang jadi mental. Nah, kerana apa? Tuan-tuan, kedahsyatan perang ni. Tiba-tiba je timbul, pum meletup. Tiba-tiba kawan dia rebah. Tuan-tuan tengok Tamana tu tak nampak. Depres. 30,000. Kalau kali-kalikan 10 tuan, 300,000. Ni kawan tu lah kata. Tapi saya pun nak kata tak betul dia kata pun, saya pun tak boleh percaya juga. Dia bohong sepanjang masa. Tuan, maksudnya tuan, sebab dia pun lari keluar. Kalah tuan. Tapi saya yakin tuan, tentera mujahidin Qassam dan kumpulan yang lain tuan, bijak dalam isu ini berkaitan dengan tanah Palestin, dan pasti mereka sentiasa bersiap sedia untuk bila-bila masa tuan, Israel dia akan serang balik jika dia rasa ada kemampuan. Dan kena ingat tuan, antara punca juga Amerika bincang untuk berhenti perang ialah kerana Amerika sedang bergelut dengan suatu musibah yang besar. Allah hantar pergi kat dia apa? Tuan, kebakaran Los Angeles, dan masih terbakar sampai hari ini dengan kos kerugian triliun, bukan 2 bilion, triliun. 1 triliun cuma 1000 bilion. 1000 bilion tu satu sama dengan 1000 juta. Bukan sikit. Tentu kalau dia perang lagi, nak hantar bantuan ke Israel perang, negara pun nak pakai duit, bankrupt. Rakyat akan marah tuan. Sebab tu dia berhenti perang. Kalau dia tak berhenti perang, duit nak guna untuk negara. Israel perang seorang-seorang, kompom, lingkup. Tuan, itu yang kata musuh ni tuan, kok mana pun dia cerdik. Orang Islam mudah nak berdamai, okey, kita silakan. Tuan, tapi apa kita yakin insya-Allah, tuan, Hamas dan segala tuan pejuang muslimin, memang mereka tuan bijak dalam strategi insya-Allah. Kita mendoakan supaya mereka semua diberikan kemudahan, kekuatan, kemenangan, dan diberikan tuan rahmat, berkah dan sebagainya. Saya menyuruh semua yang ada ni, ada ruang bantu Palestin, sila tuan dengan duit ringgit sebagainya. Sehari dua ni memang akan masuk bertimpah-timpah. Orang akan masuk lori dan tuan duk susun aku dah nak masuk ke Palestin ni, nak tak bantuan. Itu tuan peluang kita lah, insya-Allah taala. Setakat itu, wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'la.